hutang lapuk, hutang lama, hutang tak berbayar. Benda tu biasa. Tapi kau kena tahu, bila kau ada dalam agensi kerajaan, dekat situ bahaya mula datang kat kau. Yang mana jika kau dilaporkan, kau ada hutang lapuk yang kau sendiri memang tak nak bayar. Dan masa tu kau berada dalam agensi kerajaan ataupun unit uniform. Tunggu sekejap, Jabatan Integriti datang untuk cek balik kau punya profil. Bang, hutang kalau ada kita bayar. Simple. Faham ke tak faham? Tapi bila ada kat dalam agensi ni, yang mana Jabatan Integriti akan cek profil kau, entiti yang bagi kau pinjam, dan apa akibat yang jadi dekat kau. Kiranya benda ni memang jadi, kau akan dikenakan tindakan tata tertib. Kau susah nak naik jabatan ataupun susah nak dapat kenaikan gaji. Jadi tolong berjaga-jaga pada agensi kerajaan. Jika ada pinjaman yang tak berbayar, PM Sultan Banker, kita cuba atur untuk selesaikan masalah korang. Pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan. Assalamualaikum.